Okay gang, untuk yang kedua pula kita panggil dia learner safety. Okay, learner safety ni apabila pekerja dia akan berasa selamat untuk bertanya kepada bos dia, dia berasa selamat untuk memberikan pendapat-pendapat dia, idea dia, walaupun apa yang dia cakap tu adalah perkara-perkara yang salah ataupun yang tak boleh untuk dibincangkan, tetapi mereka berasa macam why not lah, aku nak bertanya soalan, aku nak memberikan sedikit idea. You tak nak terima pun tak apa, tapi cara seorang bos itu menerima apa juga idea, apa juga pertanyaan daripada pekerja ni kita cakap pasal cara cara tu kenalah berhormat. Okey, supaya pekerja tu rasa macam okay, relax, calm, bos aku bagus semua. Okey, itu yang dalam learner safety. Okey, kita memberikan budaya pembelajaran di dalam tempat kerja kita. Okay, even though you dalam kawasan perkilangan, you dalam industri manufacturing, budaya ingin belajar itu wujud. Okay, kalau tak adalah training department dekat dalam company you tu. Okay, dan yang ketiga adalah contributor safety. Okay, contributor safety ni pekerja berasa yakin. Tadi dia dah berani untuk bercakap. Dia yakin bahawa apa yang dia cakapkan tu dia akan diterima. Okey, diterima bukan sahaja nak digunakan atau apa, diterima untuk penilaian. Okey, ini satu method lah sebenarnya bagi saya. Kalau bos yang bagus, bos yang awesome, dia akan cakap, okey, Encik Ali contoh, Encik Ali, kami akan terima cadangan Encik Ali ni, kami akan bincangkan terlebih dahulu. Mungkin dalam masa seminggu ataupun 2-3 hari, saya dan rakan-rakan pihak management akan memberikan keputusannya. Okey, itu cara dia. Bukannya nak sailang terus lah kan. Barulah Cik Ali tu nak bagi pendapat. Ini pendapat Cik Ali ni tak betul, tak boleh diguna pakai. Begitu bukan tu. So contributor safety, supaya pekerja nampak kepercayaan yang diberikan kepada mereka daripada pihak majikan. Okey, yang terakhir adalah dia punya challenger safety. Okey, pekerja ada berasa dapat dia bukanlah mencabar tetapi mencadangkan sesuatu perubahan yang dah lama buat. Pekerja boleh mencadangkan suatu perubahan untuk diterima pakai di tempat kerja. Untuk apa? Untuk penambahbaikan, untuk produktiviti, untuk inovasi. Inilah dia yang dikatakan the 4 stages of psychological safety dalam buku ni. Okey, Assalamualaikum.